semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang anda sedang menonton channel Best TV, TV PSS SK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Saya, Keruatu Usna Maira, wartawan cilik anda, sedia membawa berita menarik dan terkini. Jangan ke mana-mana, jom kita saksikan. Pada hari ini, 12 Februari 2026, telah diadakan majlis pelancaran program IYAK Ramadan SK Tengku Bariah 2026. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin yang dipimpin oleh Ustaz Wan Badrul Hisham bin Wan Ma'ali. Ucapan aluan daripada Ketua Panitia Pendidikan Islam Ustazah Nurliza binti Musa. Ucapan perasmian telah disampaikan oleh Tuan Guru Besar Cikgu Nozirah Hayu binti Jusuf. Saya merasmikan pelancaran IYAK Ramadan SK Tengku Bariah bagi tahun 2026. Turut diadakan gimik pelancaran tabung infak Ramadan yang disempurnakan oleh Cikgu Nozirah Hayu binti Jusuf, Guru Besar SK Tengku Bariah. Ceramah Amban Ramadan telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Irfan Hafiz bin Mukhairul Anwar, Guru Praktikal SK Tengku Bariah. Menyambut suatu bulan yang kita semua tunggu-tunggu. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Sesiapa daripada kalian yang nampak anak bulan, maka kena puasa pada bulan tersebut. Yang ini bulan Ramadan. Ramadan, okey. Kita dah sebut Ramadan. Kita tahu tak puasa ni apa sahaja. Assalamualaikum Ustazah, apakah aktiviti yang dijalankan sepanjang bulan Ramadan ini? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sepanjang bulan Ramadan ini, di sekolah kita akan mengadakan beberapa aktiviti seperti mengadakan tabung infak sepanjang bulan Ramadan, dan juga kita juga mengadakan di waktu rehat kita akan mengadakan program membaca tadarus Al-Quran bagi tahap 1 dan tahap 2. Dan juga kita akan mengadakan solat duha, dan juga di antaranya adalah tazkirah hadis 40. Terima kasih Ustazah. Antara aktiviti yang akan dijalankan sepanjang bulan Ramadan ini ialah tadarus Al-Quran, solat duha, infak Ramadan, tazkirah hadis 40, majlis iftar jama'i dan majlis khatam Al-Quran. Sekian laporan daripada saya untuk Best TV. Best TV saluran informasi anda. Lupa lagi, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Best TV. Best TV terbaik.